Ini SEA Games yang ke-7 adik. Adik rasa umur bukanlah penghalang lah untuk adik. Sukan olahraga ni adalah hobi untuk adik. Adik pergi latihan ni kerana adik minat dengan apa yang adik buat. Bukan sekadar kita pergi untuk berlari, malah untuk menghayati apa yang kita lakukan ketika bersukan. Pengambilan adik amino beta glucose ni sebelum start warm up lah. Ia membantu adik dari segi tenaga yang cukup. Masa adik separuh akhir nak tunggu ke final, ada 1 jam lebih je untuk get adik menambah lagi tenaga. So adik akan ambil amino beta glucose ni dah. Amino beta red shot ni adik lebih prefer ambil lepas dah habis adik punya race. Kita nak mengenyangkan perut dah kosong lepas kita dah habis. So adik akan prefer untuk ambil amino beta red shot ni dah. Bila adik ambil amino beta kedua-duanya ni, dia lebih pada improve recovery adik lah. Kita sedia tahu adik dah meningkat usia. So bila adik ambil amino beta ni, dia sangat support adik. Pemulihan yang sangat cukup, recovery yang sangat baik. Winning meal cashew machine ni adalah makanan yang seimbang, membantu adik dari segi bersukan sebab dia mengandungi karbohidrat yang sangat baik lah. Antara makanan pengambilan yang adik ambil adalah sup, sebab sup adalah makanan yang menghadamkan ketika latihan untuk protein. Dia mengandungi zat yang sangat tinggi lah, membantu adik bagi acara pecut yang adik ambil. As a sprinter macam adik, sudah tentunya protein dah yang akan membantu adik. Bukan saja daripada segi speed, malah dari segi strength juga. Sebab kedua-duanya kena seiring supaya adik boleh dapat tenaga yang lebih baik. Ia membantu dari segi tenaga, menolong adik ketika waktu latihan supaya adik mendapat kekuatan yang lebih baik lah. Sangat penting memerlukan energi yang banyak supaya kita boleh bagi 100% dekat latihan. SEA Games kali ni SEA Games yang adik rasa sedih lah untuk adik sebab adik terlepas medal untuk acara individu dan juga acara berpasukan. Dia memberi erti lah kepada adik sebab adik rasa adik tak pernah injured, so sedih sikit lah. %100% dah adik dah bagi untuk SEA Games kali ni sebab kita prepare memang 1 year. Dia sangat memberi sentuhan lah untuk adik, especially dari segi semangat berpasukan lah sebab kita tahu acara berpasukan kami terpaksa tarik diri kerana adik seorang je. Sampai sekarang adik rasa benda tu adik rasa sebab salah lah untuk tim adik juga. Memberi satu pengajaran lah untuk adik buat lebih baik lagi, and kritikan tu membuatkan satu semangat lah untuk adik juang lagi untuk bukannya untuk diri adik tapi untuk Malaysia. Of course adik nak repeat balik untuk acara 100 meter dekat final sebab adik rasa memang adik boleh podium untuk acara 100 meter tu, tapi adik terlepas. So adik rasa macam adik nak ulang balik perkara tu dekat SEA Games. Tapi benda pun dah berlalu, so adik pun kena move on. And of course benda tu menjadi satu kenangan lah. Bukan kenangan pahit tapi kenangan manis juga yang adik pun ingat sampai bila-bila.